Menteri KPDN, Datuk Armizan Mohamad Ali menegur Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong kerana didakwa membuat rujukan undang-undang yang salah berhubung isu peraturan-peraturan kawalan bekalan. Armizan menjelaskan, beliau dalam sidang media pada 5 Jun lalu telah merujuk dengan tepat kepada peraturan-peraturan kawalan bekalan pindaan 2021 atau PPKB pindaan 2021 dan bukannya Akta Kawalan Bekalan pindaan 2022 Akta S1652 seperti yang dihujahkan oleh Presiden MC. Saya harap Presiden MCA tidak cepat koyak bila saya petik nama DOP hingga tersilap rujuk undang-undang. Memang tidak jumpa peruntukan undang-undang yang saya maksudkan sebab saya sebut I, beliau rujuk Z. Saya fikir kiranya aura jurucakap rakyat itu muncul lebih awal ketika beliau menjadi menteri, beliau dan partinya pasti akan membuat bantahan lebih awal pada tahun 2021 dan bukannya tahun 2025. Menuduh saya memetik punca kuasa perundangan yang tidak wujud bukan cerminan kepada syaratnya pengalaman dan kebijaksanaan Presiden MCA yang sempat saya kenali dahulu. Saya tidak kisah Presiden MCA tuduh saya bohong. Orang politik jangan cepat koyak, cuma saya merayu janganlah kelirukan rakyat dengan rujukan kepada undang-undang yang saya tidak sebut.